Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ada tertengok satu keratai ceramah daripada Timbalan Putrajaya PAS Negeri Pahang, YB Anda Surah Rabu. Ni saya nak tunjuk Dan bagaimana kita nak bergerak maju ke hadapan sekiranya masih mengekalkan corak dan cara pemikiran dan kaedah pendekatan yang sama sepanjang 60 tahun. Sudah lah. Dia mari ngatak khabar kan. Kan kalau saya suruh Walaung bawa bawa pergi ni YB Anda Surah Rabu ni, nampak macam saya ni bercakap kurang ajar pula dengan orang tua kan. YB cakap tak ada kemajuan. Ni salah satu contoh YB Tengok gambar ni yang saya letak ni. Terminal bas Kuantan dengan terminal bas Kota Baru. Ini adalah salah satu contoh. Tapi kalau YB tak puas hati, Walaung boleh bagi tahu ke bagi tahu ke YB Anda Surah ni, saya boleh sponsor tiket. Saya beli tiket di terminal bas Kuantan, turun di terminal bas Kota Baru kalau tak puas hati. Low kelas punya YB Walaung. Macam ni punya YB nak merintah negeri Pahang. Kelarut lah jawab dia. Kalau Walaung tak puas hati, banyak lagi saya boleh tunjuk bukti kegagalan kerajaan negeri Kelantan. Boleh follow dulu akaun saya. Boleh komen, like dan repost video ni. Terima kasih. Assalamualaikum.